Nuktatun, ini satu muktatun. Apabila adalah hari kiamat didatangkan dengan beberapa kelompok urang sembahyang kepada surga. Urang sembahyang menunggu gemai gede surga. Padati awal marah datang yang pertama, kali pertama ke Syamsi. Lagi Mantaurau tu. Kelompok manusia yang tu lagi Mantaurau. Pada kulu jika oleh mereka itu, gekan bagi mereka itu oleh malaikat. Man antum, siapa kamu? Lalu jawab, nanul muhafizuna ala salat. Kami ni kamonyo itu urang pelara ada sembahyang. Kaifa qalu, kaifa amkana muhafazul hukum. Tanya oleh mereka itu malaikat. Bagaimana adalah pemeliharaan kamu? God dah kajaga ke sembahyang, kakiban God kajaga. Qalu. Berkata mereka itu, kunna nasul azan. Kami nyo kamu dengar azan. Wanahnu fil masjid. Dan kamu dalam masjid. Artinya awal kerja. Kalau azan kerja. Kamu dengar azan kah kamu dalam. Kan tak hotel tak. Bed di hotelnya. Nyan gede hotel gede. Kiamat dalam surga. Kerja dalam surga lagi. Mantau urau. Hai muka ke. Ada kerja ke Iban, saya pegang. Lain. Kamu dengar kan? Kamu kalau mesti jatan kabeh kamu kalau mesti. Tuma tati tumuratun ukhra. Kau yang kerja gebah datangi oleh dengan tumurah yang lain kelompok lain. Kalau kamari lah, gaya bulan, Lailatul Badri pada malam 12. Maka bertakuna malaikat, maka gegel malaikat. Man antum, siapa kamu? Lalu berkata mereka, na'nul muhafizuna ala salat. Kami ini menjaga sembahyang. Jaga hati. Ibang jaga kalau kaifa kana muhafazul hukum. Bagaimana mana adalah kamu jaga. Lalu berkata mereka, kunna natawadau qabla al-waqti. Adalah kami tunggu tu oleh modai. Oleh modai sembahyang. Ya walau. Ya walau. Nyo. Juga oleh sembahyang, oleh modai. Walaupun tu mesti kali modai. Tunggu tu kamu oleh modai, baru tijak. Baru tijak kan jalan. Ya. Jika ni kalau mati, kelompok pertama. Lepas dia mawai. Dia gazan kalau semayang kamu. Nyoi tim buat. Gazan berapa? Kemudian didatangi akan tumrah lain, kelompok lain. Kalau kokib, lagi bintang. Bulan. Pada kulu lahumul malaikat. Gekun bagi malaikat itu. Oh, kelompok bintangnya oleh malaikat. Man antum, siapa kamu? Qalu berkata mereka itu. Nahnul muhafizuna ala salat. Kamu untuk pelihara sembahyang je. Qalu, kekil mereka. Kaifa kana muhafazat hukum. Bagaimana kata adalah kamu jaga sembahyang. Qalu berkata mereka. Kunna tawadau qabla azan. Kami buru sebelum azan. Yang lagi mata urau. Kamu dengar azan dalam masjid. Kamu di kalau tu lembu kah kami ni. Sebab tu kamu dah azan kalau hotel dalam masjid. Pas hotel dia azan kamu bariak kalau untuk masjid. Dia awal ji. Nyo juga dalam azan. Kamu mutu kalau azan. Ada mah hotel tapi kalau azan. Itulah itu nyala ke bila. Wa qila fi qawlihi ta'ala kullu kibagun Allah Ta'ala faminhum zalimun li nafsihi. Sebahagian daripada mereka itu malun itu zalim nafsi. Hatta Nabi terbagi saya. Zalim nafsi, sabiqum bil khairat. Bulam. Muktasid. Ya, dia tentang orang zalim nafsi. Walladhi yadkhulul masjida qabla qiyamis salat.
Orang dalim draw ke dawa. Jutamang akan masjid sebelum salat. Ba'da salat. Ba'da qiyamis salat. Allazi yadkhulul masjidah ba'da qiyamis salat. Utama masjid yang pedang tahap. Yang talim ya. Atau tahap. Baru dia lemah dia. Wal muqtasid siman yang masuk ya siman sudah azan. Awal itu tu. Boleh azan. Sudah azan. Golong kepada. Wasabiqu makarat man yadkhulul qabla al-azan. Siman yang tamang masjid sebelum azan. Wasabiqu bagaimana kembali? Innal walladzina utul kitaba walladzina safaina min ibadina faminhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat wa minhum sabiqun zalimun nafsi. Zalim nafsi ditamang mesti kagak tusap. Orang muqtasid ikutnya maju. Orang yang sabiqun bil khairat awalnya pokoknya. Dan yang baru padan. Ai tajak kalau tak orang kah, nak bubi. Tajak dengan gud pedang tahu, nyan talim ni nafsi. Pulau tajak. Alu lah. Kala Umar bin Abdul Aziz. Kala Umar bin Abdul Aziz. Fi qawlihi ta'ala. Ata'u salah. Yang orang yang tia-tia semayang. Dah orang tia-tia semayang. Ai ata'u mawaqitaha. Artinya orang tia-tia waktu semayang. Waktu dia. Maka untuk jangan kayak demi waktu semayang. Wabil hadis tersebut dalam hadis. La tusallimu alal yahudi ummati. Jangan kamu beri salam di atas Yahudi umatku. Masa hadis dah ke Nabi baik kami salim kata Yahudi. Tapi salim dia kata ke Yahudi. Baik tapi salim ke Yahudi malu. Dah Yahudi umat tahun. Dan yang sabar. Qila manhum. Siapa mereka? Ya Rasulullah. Qala may yasul azan. Walam yahduril jamaah. Iman yang dengar azan dan naik jawab jamaah. Azan dengar. Tapi naik. Yang Yahudi malu. Baik bisa dia. Aku dah nyawa malu pun dah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ya ke masjid. Yang pertama masjid. Pala kunya. A'udzu billahi wa wajhil karim wa sultanihil karim min syaitanir rajim. A'udzu billahil azim wa wajhil karim wa sultanil karim min syaitanir rajim. Aku berlindung dengan Allah yang Maha Besar dan dengan zat-Nya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang kadim daripada syaitan yang kena kutuk. Jangan takut ni dia orang. Waqala kena kayan. Kalam mangkala dalika berlatiman yang berkata semakan demikian. Toto timan yang ditimkun lagayan. A'udzu billahil azim minasyaitanir rajim. A'udzu billahil azim wajhil karim wa sultanil karim minasyaitanir rajim. Lagi mana? So yang kemudian qala syaitan, dikul syaitan. Asima minni sa'irul yaum. Selamatlah dia daripada aku. Selamat daripada aku ulih ke tengah ni. Kau ronyo hana. Tak selamat. Hana aku angguri. Mana ke setan? Kira yang.
Punya dah ke nyan di jika mengkadai. Jadi kan ka terlama ke maklum lah yo. Ya. A'udzu billahil azim wa wajhil karim wa sultanil azim minasyaitanir rajim. Memang mesti dengan nyan ka jikan ka terlama. Waqala sallallahu alaihi wasallam ke Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum idza arada yakhruja minal masjid. Tunggu salah satu kamu apabila hendak ia salah satu akan bawa keluar ia salah satu daripada masjid. Kemudian dia punya tanya tanda keluar dalam masjid. Tada'u ila junudu syaitan. Ini saya diseru oleh tentera syaitan. Tanda budak. Tanda pada budak kat tanda duit masjid dihoi diseru oleh syaitan. Itu iblis. Itu syaitan. Wa tamaan dan mengumpul ya syaitan. Kama tajmu nalu ala ya subiha sebagaimana barang yang menghimpunlah lebah hati madunya. Ada lagi mampu membantu tebih di masjid dan tebih masjid dihoi oleh iblis ngon di mana kena kajam tu. Mesti yamin dia dah. Dah ke una mampu. Paizaknya nyo baru dah beda. Paizak kama adukum ala babil masjid apabila berdirilah salah satu kamu ada pintu masjid falyaqul maka hendak berkata ya. Jadi kata menyuata tanah budah dan tebik le masjid. Syaitan jihoi mutapan menggunakan lagi una kuno. Mutama mampu. Maka dia kata kau yang terbit hendak jikun nak selamat tu. Allahumma inni a'udzubika minan iblis wa junudi. A'udzu billahi Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudi. Ya Allah ya Tuhanku aku berlindung dengan Engkau daripada syaitan dan tentaranya. Nyan guyukun Nabi. Orang kata ke kiban. Baiklah qalaha apabila berkata ya katanya lam yadurhu. Ai pun barang diceritakan. Mana lagi anak perempuan atau ini di depan tu. Qalahu fil azkar kun ni muat nawawi dalam azkar. Dinalu ramai syaitan di pengaruh. Kan tidak oi. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid qadiman rijlahul yumna. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ya Nabi akan masjid mendahulukan ya Nabi akan kaki yang kanan. Dan berkata ya Nabi, nanti kita mau Nabi kaki unun le dalam masjid. Gekun keperah. Wa annal masjida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan hanya saja bunuhlah masjid itu bagi Allah. Jangan kamu suruh serta Allah akan seseorang yang lain. Okay? Dalam Quran surah Jin. Inna masjida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Allahumma abduka wa za'iruka wa kullu manzurin haqqun wa anta khairu manzurin fas'aluka bi rahmatika an tufakkari kabi minan nar. Allahumma ya Allah hamduka bermula lun itu hamba daun wa za'iruka lun itu urang darah daun wa kullu manzurin haqqun dan tiap urang yang darah itu nahang. Fa'ala kulli manzurin haqqun. Ada tiap-tiap orang yang di darah nahak. Lungnya orang darah daun. Ada orang yang darah nahak. Dan orang jam-jamai, jam-jamai tengok. Kena hal dia tu. Puha, wa anta hamirun. Wa anta khairu manzurin. Dan mula engkau itu sebaik-baik orang yang darah. Fa'as'aluka bi rahmatika. Maka aku minta akan engkau dengan rahmat engkau.
an tufakka riqabati minan nar. Bahwa engkau lepaskan akan diriku daripada neraka. Hak orang diarah. Orang yang diarah kepada orang yang diziarah. Nah, hak orang yang diziarah lebih tak putus pun yang lakai. Man kamu diziarah ron tergot-got orang yang diziarah. Maka kamu lakai baron ni pula selamat kamu daripada neraka. Lu lakai akan ron ni, ron selamat akan lun, akan rikabat takwa lun, tubuh lun daripada neraka. Wa idza kharaja apabila ketipit ya Nabi daripada masjid kalimah rijal usra. Saya dahulu ya Nabi akan kakinya yang kiri. Faqala ukun ya Nabi, Allahumma sib khair ala khairi sabba. Ya Allah, tuangkan ademu dia alayya. Sabba alayya khaira sabba. Ya Allah, tuangkan olehmu atasku akan kebaikan, akan selaku tuang. Wala tanzi' anni salihan ma ataitani. Jangan engkau cabut daripada aku akan sebaik-baik barang yang engkau berikan akan aku. Baik ni cok, barang yang kau beri. Wala taj'al ma'isyati kadda. Jangan engkau jadikan akan kehidupanku payah. Baik ni susah. Kehidupan. Dalam tu biar mestinya ngana kewi nyom baik nabi ke susah dalam kehidupan lu. Kau Qurtubi fi surat jin hikayah akannya demikian ke Nabi dan nulis Imam Qurtubi dalam surat jin. An Abi Dzar radhiyallahu an daripada Abi Dzar radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu qala Nabi baginya Abi Dzar, ya Aba Dzar, hai Abi Dzar, inna Allah ta'ala yu'tika ma dumta jalisan fil masjid bi kulli nafsin tanaffusa fihi dayatin fil akhirah. Hai Abi Dzar, sungguh Allah Ta'ala beri akan kata selama kekal lah kata itu yang duduk dalam masjid. Hai Abi Dzar, selama kata tak duduk dalam masjid, beri kata ya Allah. Bi kulli nafsin, dengan tiap-tiap nafas yang engkau bernafas padanya nafas akan tambah derajat di barat surga. Tambah nafas, tambah derajat, tambah nafas, tambah derajat. Kadang yang ke Abi Dzar menandang al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus al-asbab. Ibarat yang kalian ini kan dengan khusus sebab lapai kan, lapai umum. Wa tusalli alaika malaikata. Gunung selawat kata oleh malaikat. Wa yaktubu laka bi kulli nafsin tanaffasa bi asyara hasanat. Dan kutulis malaikat berkata dengan titik sama nyamang yang kata menafah dengannya titik nafah dengan yang kata menafah padanya nafah akan 10 kebaikan. Selama kata dalam segi yang tambah nafas 10 kebaikan. Tambah nafas, tambah derajat. Dan disampul oleh Allah daripada kata akan 10 kejahatan. Dahsyat 10 bok dia. Jangan kekun ke habitat. Wa qala al-Bughawi fi al-Masabih. Kekun le Imam Bughawi dalam kitab Masabih. Imam Bughawi kan berawi hadis. Tapi kekun dalam kitab Masabih. Qala Jibril. Kekun le Jibril. Yang tersebut dalam kitab Abi Dzar Abu Bughawi iaitu Masabih. Inni danautu minallahi danwan ma danautu mithlahu kitun. Tunggu aku mendekati daripada Allah saat aku dekat yang tidak pernah aku dekat umpamanya sekali-kali. Long putau terong Allah antum pernah lagi. Qala kulli le Jibril. Kulli okay. Kulli dia long dekat dengan Allah. Antum dekat lagi. Qala Nabi mungkin mungkin Jibril kan Nabi ya. Qala kaifa kana ya Jibril, bagaimana ada yang dekat Jibril yang dia Nabi.
Qala kul Jibril. Kana baini wa bainahu sab'una alfa hijabin min nur. Adalah aku dan antaranya Allah 70,000 hijab daripada cahaya. Tawalung dengan Allah 70,000 hijab dengan Allah. Faqala maka gekul Allah. Syarul buqa'i aswaquha wa syarul buqa'i masajiduha. Ya. Lung putra dengan Allah mentau yang paling tahu. Dia paling tahu 70 boh hijab daripada nur. 70,000 hijab daripada nur. Yang dia yang paling tahu. 70 boh hijab daripada nur yang paling tahu. Jibril. Jibril. Wei dia. Jibril yo awai anak tu le. Anak tu 70,000 hijab. Yo lo. Yo 70 hijab. Gekul Allah. Sebruk-bruk tempat tanah itu kedainya, tergot-got tanah mesti. Dia bedat kudai. Ke maksud pasarnya tempat bebas. Anak mau ke dia, pasar anak tu. Anak lagi pasar malam. Pasar mau pasar yang cepat dulu buka, bebas. Anak, apa di pasar ini depan bebas. Duduk lapar, dan yang pasar. Nah, yang ke pasar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam dan ada Nabi sallam ketibik Nabi kepada pasar. Pasar orang ketibik pasar. Wa yastari di ahli hajatah. Dan kebelah ya Nabi bagi keluarga yang dia akan hajatnya. Patuilah antalik tanya ada orang akan Nabi tentang Nabi kata kan hai Nabi nurunyo kan ya muda kebutuhan rumah tangga mendu. Faqala ikut Nabi. Akhbarani Jibril tahu aku oleh Jibril. Anna ma yas'a ala iyalihi liyakfihim. Sungguh orang yang berjalan di bunganya ada keluarganya untuk kebutuhan mereka itu keluarga daripada manusia. Tajak beliau upasai barang kebutuhan keluarga tu. Nyampe payah ajak drawai. Fahuwa fisabilillah. Nyan pada jalan Allah. Tanya dah jauh pasai. Tak beliau. Mungkin yang mungkin payah jauh tu. Orang itu mau dia nak pergi baju. Yang pada jalan Allah dia. Jadi menyo dah jauh dia dah mau beliau sakai. Dia dah dah baju. Baik tu. Nyan banyak Allah. Baik beliau dah dua ni. Awak dah tinui betul kan? Tinui gerbang. Nak je nak. Faida arada rajulun ayyamila ma'hu. Apabila kendaki seorang laki-laki membawa ianya laki besar Nabi. Umpan badang bawaannya ini punya kau. Dia kaya tu. Qala Nabi SAW. Sahibu syai' ahaqu bihamlanihi. Bermula. Pohnya bermula. Poh suatu itu berhak membawanya. Apa? Dah lembar Rasulullah. Dia kaya betul. Tiji. Orang poh hak lebih berhak. Nyolong lebih berhak talung. Wakala sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam aswaqu mawaidullah taala. Bermula pasal itu mawaid. Mawaidullah. Tempat janji. Bermula pasal-pasal itu tempat janji Allah.
Awai. 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 Ha? Kena Nabi mah awaidu. Maidah mawaidullah. Telah dengan Allah. Dan gebi mandum dengan Allah pun dah dah. Tuhan telah Tuhan dan tidak. Qala bil iya kulli mughadiri yang kata iya la takun awwalaman ya dakhulu suqi. Jangan adalah engkau itu awal yatimah yang masuk yatimah yang besar. Wala akhiru ma yakhruju minhu, dan janganlah engkau akhir yatimah yang keluar yatimah daripada pasar. Baik kena jawab pun lat lebih. Berwajah kau boleh pun. Lupa kau yang hana orang boleh baru tu. Hana orang boleh baru. Lupa awak yang nak. Lupa tu dengan dia nak tell lupa kau baru dah. Atau tajak kena urang tapi terlalu tawa dilata yang baik. Wakala sallallahu alaihi wasallam nakun Nabi sallallahu alaihi wasallam sokun daru sawit. Orang Flandin. Kedai nang rumah tua dan lalau. Aman sabah Allah fiha tasbihatan, maka boleh siman yang bertasbih ya semua Allah. Padanya apa saya akan satu tasbih. Kataballahu lahu, kataballahu biha al-fasanah. Tulis oleh Allah Taala dengan nyata tasbih sama tasbih tidak kebaikan. Tuan lalau dengan kedai. Enggak betul. Di pasai dengan pengabangan lalau dia. Kayak kedai, dengan kedai. Di pasai. Yang lalau dia. Apa punya kuli. Maka sebulan kan so minta sebab dia Allah tulis di bawah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ke Nabi sallallahu alaihi wasallam lajulin bagi seluruh agam. Idza ada khatar sauqa idza ada kata sauqa apabila kata masuk akan pasai pakul kun kata Allahumma inni as'aluka khaira hadza sauqi. Ya Allah, bahasa aku minta akan kau kebaikan ini pasai. Wa khaira ma fiha, kebaikan akan barang dalam pasai. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Aku berlindung engkau. Aku melindung dengan engkau. Lu pelada don ni Allah daripada keadaan pasai dan keadaan barang dalam pasai. Kena ke Allahumma inni khaira hadza sauqi. Wa khaira ma fiha. Wa a'udzu bika min syarri hadza sauqi wa ma fiha. Allahumma inni a'udzu bika min an asiba biha yaminan fajira. Ya Allah, ini sambungnya. Ya Allah, ulun melindung dengan dawa ni daripada ulun kena dengannya pasai akan jarawa yang fajir. Yaminan jarawa. Ini tumpah dosa dia. Sumpah dosa. Kena ngelung dengan pasai sumpah sulit. Atau akad yang kedua. Dalam belah-belah juga. Sumpah sulit. Dia sumpah sulit. Tersebut dalam sebuah hadis, man akhraja minal masjid adha. Man akhraja minal masjid adha. Banallahu baitan fil jannah. Bermulasiman yang ibu biat yasiman dari masjid akan satu menyakiti. Satu bro. Apa? Bro akwa. Ini saya bina oleh Allah begini akan sama rumah dalam surga. Sebab sebab biat sama bro akwa dibangun sama rumah dalam surga. Kan tunggu bila man ke? Mana tukar bila? Anjir, pun dah berupa-rupa, dah yang baru tu. Baik dah kebar ke tunggu bila.
Baik dah keluar ke dukun bila beroh dah dia. Marah dukun bila lah. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Aku bila. Man asraja fil masjid sirajan lam tazal malaikatu tahmilul mara'i tahmilul arsha yusalluna alaihi ma dama dzalika fi dzalikal fil wudu'i fi bermulasiman yang dipehu ya dimana kata bawa lampu bermulasiman yang dipehu ya musiman akan dalam masjid akan bawa lampu niscaya senantiasa malaikat dan pembawa aras senantiasa malaikat lain dan pembawa aras itu gemuk selawat oleh malaikat itu atasnya siman. Tapi malaikat malaikat istighfar. Selawat daripada malaikat gunanya istighfar. Nak kampung ke dia. Madama zalika selama kekailah demikian dalam wudu. Selama kekailah demikian urangnya itu dalam wudu. Fihi dalamnya masjid. Firdoi kan. Ini wudu sih, firdoi dalam cahaya. Selama dalam cahaya lampu, firdoi sang. Firdoi fihi. Selama kekal demikian. Kekal ianya demikian dalam cahaya demikian lampu. Firdoi. Firdoi fihi. Wa inna mahral huril aini wa inna mahral huril aini kansu kubaril masjid. Bawa tunggu jilamai yang mulia dari itu abai tampuh abai masjid. Ya. Jilamai yang mulia dari ya, jilamai yang mulia dari tampuh abai masjid. Nak kahwin kemudian dari anak jelamin. Waqala sallallahu alaihi wasallam kulli nabi sallallahu alaihi wasallam. La tamimul dari lama allaqa qanadil fil masjid. Nawwaratil Islam nurullahi alaika fid dunya wal akhirah. La tamimud dari Li tamimid dari. Allah kata li tamimid dari. Ada orang tumpah. Tamim nama orang. Tamim. Kekal Nabi SAW bagi tamim dari. Lama alakal kanadil fil masjid. Manakala gegantung kandil dalam masjid. Kekun le Nabi ke damim tari bawa teh gegantung bola listrik. Dalam masjid. Bukan. Nawwartal Islam nurallah nawwarakallah. Nawwartal Islam. Kana pu cahaya Islam itu. Mangga gantung panyot dalam masjid kekun Nabi nawwartal Islam. Kana pu Islam. Nawwarallahu alaika fid dunya wal akhirah. Begitu lampu oleh Allah akan terang dalam dunia dan akhirat. Don kana pu cahaya Islam. Oleh Allah gebalah ke don gepuhu dalam ke don dalam dunia dan akhirat. Ada sinari. Lau kana li bintun jikalau nak magilun itu anina la azautuka. Tunggu belum kahwin. Banyak juga nanti. Dah lain Fatimah lain yang Rukayah ni belum kahwin ke dah? Belum kahwin tu dengan tak lalu.
Wakala rajulun kena teroragam, ya Rasulullah, ana udawiduhu binti. Supaya nak lain ni nan. Nak lain ni nan. Kan lom kena nak ni lom kahwin ada. Tu orang lain. Ya Rasulullah, ana udawiduhu. Long berkahwin kaya. Lobi ni long. Ibu Nadi. Kata wajahu lah ya. Kahwin akan ya. Long nai tu. Maka kahwin dia akan nak akannya. Jamim dari akan. Faedah. Qala Ibnu Battal dalam Syarah Bukhari. Al-hadisu fil masjid, bermula hadis tentang masjid itu khati'atun. Bermula berbicara dalam masjid itu satu kesalahan. Yahrumu bihal muhdithu. Haram dengannya masjid oleh orang mahadah. Orang mahadah haram dalam masjid. Berhabar dalam masjid kesalahan. Istighfarul malaika wa du'ahum marjuun barakati. Istighfar malaikat, doa malaikat itu diharapkan berkatnya. Doa malaikat istighfar malaikat tak harapkan menempat dia. Wa yang qabul lahu bima azahum min ra'yatil khabithah. Dianya masjid itu siksa baginya seseorang dengan apabila menyakiti ia akan mereka itu daripada bayar yang keji. Bayar lebih seksa ke orang habis tak? Bayar yang keji, bayar camp. Bayar camp darun nama si, jangan dah dia. Biar kelapin mukama dengan terbalik, genuhung. Fa'innaha, maka maksudnya genuhung. Mudah, nama si. Wa'ingkana haraman, sekalipun ianya itu haram, maka baginya nak ibarat. Nak ibarat, nangan tak tebus. Udah tebus, wahaya ada pun hadiahnya itu tanamnya. Nyamnya masjid, dia tak tanam. Faham dia lagi tanam? Gimana tanam? Paman aradat fadilata tammah. Dan bermulasiman yang hendak ia sama akan fadilah yang sempurna. Al-yamkus fil masjid mutatahira. Maka hendak menetap ia timan dalam masjid keadaan bersuci. Guna itu yang tapi tengok dalam masjid. Yang menempat kebaikan. Wa in jawadal ulama anhum wa in jawadal ulama radhiyallahu anhum i'tikaf al-mudi, sekalipun boleh oleh ulama radhiyallahu anhu akan i'tikaf rumah dah. Rumah dah je tak boleh i'tikaf mana. Ada mau dalam masjid, ana itu yang je. Tapi nak pelai kebaikan yang sempurna guna mau itu yang. Kalau ada itu yang mudah jadi. Wabil hadis, setebula hadis. Al-hadithu min masjid yaqulul hasanan. Bermula berbicara dalam masjid itu dipajuh kebaikan. Kama ta'kulul bahimul hasisha. Sebagaimana dipajuh oleh binatang akan dari empuanian. Habis masalah, semayang dan masalah kelebihan.